Assalamualaikum. Dan hai semua. Tahu tak, menulis huruf hijaiyah ni sebenarnya sangat mudah dan seronok kalau kita tahu caranya. Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf yang seterusnya, iaitu huruf ghain. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya, mula-mula kita buat kepala melengkung yang kecil di atas garisan. Kemudian, sambung buat perut melengkung yang besar menembusi ke bawah garisan. Akhir sekali, jangan lupa letakkan satu titik tepat di atas kepalanya. Nampak tak? Dah siap satu huruf ghain yang ada titik di atas. Jom, kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat ya kawan-kawan, kita buat bulan sabit kecil di atas, bulan sabit besar di bawah dan letak satu titik di atas kepala. Tarik perlahan-lahan dan siap. Mudah sangat kan huruf ghain ni? Jadi, jangan lupa ambil kertas dan pensel untuk praktis banyak-banyak di rumah tau. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Pai TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai semua, sokong channel kami dengan tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.